Okay, Assalamualaikum saudara. Ini tu entah hari keempat kami di Malaysia. 4 atau 3? Antara hari ketiga atau keempat di Malaysia. Dan kami hari ni nak check out dari Anggun Residence. Kami pindah masih di Kuala Lumpur juga, tapi kita pindah ke homestay. Yang nak tengok macam mana perjalanan kami hari ni, cerita kami hari ni, yuklah ikut kami. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ni awak sudah siap? Ibu. Tak ada yang tinggal kan? Paspor apa semua? Kan? Aman? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kita akan berjumpa dengan Danis. Kita akan jumpa dengan Danis. Mungkin entah ke mana kita siang ni makan dah. Nanti kita tanya dengan Danis. Pokoknya yang nak ikut perjalanan kami selama di Malaysia kali ni, ikutlah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saudara tahu tak, salah satu hal yang buat sangat terharu ketika sampai sini adalah sambutannya yang luar biasa. Sangat luar biasa betul ketika kita dah sampai. Tu Danis. Sayang. Danis dah sampai. Okey, Danis dah sampai. Sekarang kita pergi sama dia. Yuk. Jadi sekarang kita dah dijemput Danis. Danis dia dah sampai. Mana dia? Dah ada lah. Mana Danis dia? Oh tu ha. Duduk sana je. Tak dapat duduk sini. Cukup. Dapat? Weh. Selamat datang. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya tolong. Kita masuk barang dulu. Okey. Selamat datang. Hello. Welcome to my home. Jangan lupa. Akhirnya kami pula yang sampai. Alhamdulillah. Jom kita masuk barang dulu lah. Masuk barang. Aduh. Ni Uncle Danis. Alhamdulillah. Saya besar kejap dia masa kan. Yang tolong ni kan? Anu dia? Boleh tak yang kecil-kecil kita kat depan kan? Boleh. Okey. Jom, let's go. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang sekali lagi. Selamat datang Kuala Lumpur. Sampai juga. Alhamdulillah, syukur. Jadi baru datang Kuala Lumpur. Kemarin ke apa? Kemboja. Datang ke Kemboja. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Semalam baru balik. Semalam saya telefon tu, saya baru sampai. Tu lah, tengok story biasa. Danis kan upload story memang tengah di situ biasa je kan? Kalau story maksudnya kat sana. Jadi apa ni, Rahul datang. Rahul dari kat KL kan. Datang baru sampai ni lah. Sempatkan juga. Tapi kebetulan yang Rahul duduk tempat tu, tempat tu adalah tempat yang strategik. Ni kakak saya duduk sini, cuma sekarang dia dekat US. Dia sambung dia punya pelajaran master 3 ke 4 tahun dekat Amerika. So ni dia sewakan dekat orang. Baru tahun ni dia duduk sini dah 2 tahun. Dekat Anggun Residence. Jadi hari ni tuan, kita nak ke mana? Ke mana kita? Terpulang. Saya ke ni dah makan. Belum Belum kan. Kita nak bawa benda yang lain sikit lah. Boleh. So sini ada pilihan dia. Rahul nak makan makan Melayu nasi campur. Banyak-banyak. Ada ikan goreng. Ambil nasi sendiri, dia macam buffet tau. Dia lawak satu-satu. Dia campur ada ikan bakar. Nombor 2, kalau tak nak, kita boleh makan mamak nasi kandar. Nasi kandar. Nombor 3, tempat lain lah saya boleh cadangkan. Saya nak nasi kandar nak cuba. Jadi kerana kemarin tu
apa, saya pernah cuba nasi kandar tapi isteri saya belum. Bolehlah kita cuba nasi kandar. Nasi kandar Boleh? Okay, bismillah, jom kita bawa nasi kandar. Habis tu sebelum kita pergi itinerary ataupun kita punya perancangan hari ni, ringkas je kita ikut Rahul. Rahul ada tetamu khas kita dengan family kan. Jadi makan, lepas makan tu kebetulan kat sini dia ni bawa tunjuk ni jalan dia ni selalu hari-hari. Cantik. Tadi dia ambil Rahul dari sini kak. So dah habis tu kita pergi Masjid KLCC. Boleh. Jadi dia selalu tunjuk orang tu. Ya, dah dekat. So boleh, Rahul pergi ambil berkat, ambil gambar je. Boleh. Dia satu jalan. Boleh. Lepas tu kita pergi buat yang songkok. Itu legend tu. Itu memang nice. Untuk Rahul punya konten memang nice. Lepas tu kita hantar Rahul lah bersurat. Okay. Kena balik dari Lingga terus. Belum lagi. Alhamdulillah lah. Jadi hari ni kita dijemput Danis pula untuk diajak dia keliling. Nanti yang nak tengok macam mana suasananya, pokoknya ialah ikut kami Kenal orang Indonesia kalau makan. Jadi datang sini biasa makan naik motor seorang-seorang. Dia selalu juga makan sini. Ni kita ke Nasi kandar pelita. Tengok orang beratur. Tu main Danis. panjang tu. Alamak, panjang pula kan. Kita lalu. Tengok lah. Mata main beratur tempat lain. Kalau tunjuk queue tu kita tak apa. Kat Kuala Lumpur contohlah, kita nak makan satu jenis makanan, contoh Melayu ke, makan macam ni mamak ke, satu jenis makanan tu dia ada banyak pilihan. Semua tak jauh dekat. Orang Batu Panjang sebab waktu office. So sekarang ni sekitar 12.20 adalah waktu break. So 12 sampai agak-agak pukul 2 dia orang makan. So ni orang dulu ni orang kerja dekat Petronas dekat KLCC. Tu nampak pakai baju Petronas. So dia orang lunch makan kat sini. Kelebihan makan nasi kandar ni adalah sebab dia cepat. Dia tak ada baru nak goreng. Kita pilih nak makan apa terus makan kan. Betul. Kalau ngantri lama ke sayang rasa? Tu panjang, makan dia cepat. Makan dia cepat, nak beratur dia pula timing. Takut awal pula tu. Ada tempat lain yang risau. Kain-kain ni dekat Sikrita, kawasan Masjid India. Jadi kita akan pergi makan nasi lemak burung hantu. Nasi lemak burung hantu ni dia famous sebab untuk branch ni kita punya agung Sultan Ibrahim makan dekat sini. Tuanku makan dekat sini. Dulu waktu awal buka dia viral. Sekarang viral tu dah turun lah, tapi still orang makan. Kita punya agung, tuanku dia makan dekat sini sekali dengan PM pun pernah makan dekat sini. Tempat ni cantik. Nama tempat ni Semua House. Apa? Semua House. House tu rumah. Dia campur lah. Tengok Semua House. Rumah semua. Macam tu. Dia dah renovate. So kita boleh parking. Tak apa, awal tu. Ya. Boleh. Dia bagi kita juga. Ada tangga kita tengok je. Tempat dia. Kita makannya nanti di situ. Kat sini, lepas tu tempat ni dia dah buat penambahbaikan lah. Dulu tempat ni dah lama juga, tapi sekarang dia dah boleh kita. Okey. Sayang, apa? Apa? Buka je. Jangan sen. Ibu dah pandai. Biasa ada ni. Budak ni budak muda. Dia antara budak muda yang memang apa? Dia salah satu orang yang memang menawarkan betul-betul nak ngajak sini ke situ. Dia biasa. Semua house. Semua suasana lah. Sini ada jual baju pula. Baju. Dia macam mall je, Dash. Dia mall. Tapi dia tak ada wayang kat sini. Tak ada apa? Bioskop.
macam nak beli-beli. Kalau ada event kadang ada buat booth dekat sini. Oh. Gambar tu kat sini boleh tak? Event tu kan, Ha. dia buat closet Kain. kain. So dia buat pre-love. Pre-love tu maksudnya dia jual barang-barang terpakai. Oh. Tu pop up. Pop up maksudnya dia buat booth. Jual. Setiap akhir bulan. Di sini. Oh, di sini. Setiap akhir bulan ada. Say. Tengok sini ada bawah buat ni. Ya, RM10 je. Murah tu. Ya, RM10 je. RM10 je. Jadi kalau di Indonesia RM10 ni sekarang dalam 40 RM10 berapa? 40,000 lah. 40,000. 40,000 lah sekarang. 40,000 ni. Dengan sale. Ni kalau ya. Ni kalau bawa isteri, tunggulah awak. itulah dia tiba-tiba je masuk. Aduh, carilah dulu. Okey, jadi kita akan makan di nasi lemak burung hantu. Mana Daniel? So Daniel dah dekat dalam. Ada ramai orang. Apa? Ramai orang. Nanti awak. Hari ni tu kita jumpa sama Uncle Dennis. Nanti awak. Kita dibawa Uncle Dennis jalan-jalan. Nanti awak. Muka mensengur pula. Ya. Okey, terima kasih. Macam orang Indonesia. Okay. Sorry, maaf. Okay. Ni nama dia Milo Dinosaur. Milo Dinosaur tu maksudnya apa? Maksudnya Milo tu kita ambil serbuk dia, kita tabung dekat atas. So dia jadi macam berbukit tau. Tu nama dia dinosaur. Dinosaur tu macam besar lah. Yang ni dia letak Coco Crunch ni, tempat ni je letak. Biasanya dia letak ni je Rahul. Dia letak serbuk dia. Ni nama dia tak letak Coco Crunch. Kalau kita makan kat luar kan, bos, Milo Dinosaur satu, dia akan letak serbuk tu kat atas. Dekat Indonesia tak ada Tak ada. Silakan. Okey. Alhamdulillah. Kita Gambar estetik tu, gambar estetik. Kita ambil gambar estetik tu, gambar estetik. Dengan orang muda boleh lagi estetik kan. Orang gancu dia tak tahu dah. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Luar biasa. Ini nasi biryani Ni nasi lemak. Beras basmati. Oh, beras air basmati. Punya dapat rasa dia punya daun dia tu Ni kalau di Indonesia nasi kita kan pendek-pendek, tapi di sini nama dia beras basmati. Jadi anu dia agak panjang-panjang. Mari kita lanjut makan. Baru datang ni, dia datang Kuala Lumpur, kita bagi dia ni, tu makan nasi lemak. Tengok nasi lemak. Kerja dah lagi. Kerja, tunggu. Ini dekat Daniel sudah pun ada saya. daerah semua. Okey, jadi kita nak berfoto tu dekat semua house. Dekat sini sebentar. Ni ambil gambar dia tu lah iPhone Rahul. Ha?
Bukan setakat tour guide, kita fotografer. Sini. Okey, jom. Jom. Okey, jadi satu, nampak ni cantik ni, semua house. Okey, 1, 2, 3. Okey, lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Okey, dekat. 1, jaya kita 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi. Okey. Okey, terima kasih banyak Dennis. Alright. Banyak. Dalam tu. Close. Baskom. Ya, hiasan je. Hiasan. Baskom. Tak jual. Tak, dia bukan jual. Hiasan je. Kita diajak Danis untuk keliling dekat bawah ni. Mana? Ni? Dah pada main anda ni. Nampak? Dekat tengah KL ni, di Kuala Lumpur ada Masih kayu ada lagi. rumah kayu lagi. Ini pagi-pagi Ha? dulu jual nasi lemak. Kita suka makan sebelah highway Akleh. Nasi lemak tu dia jual. Di rumah dia nah tu rumah. Oh, Dia ya. jual nasi lemak, cantik sangat. Sedap. Tu tengah-tengah kota nampak bangunan tinggi ni. Tiba ada. Itu apa? Dia memang dipertahankan macam itu atau? Kalau kampung baru ni kita panggil sebagai tanah rizab Melayu. Oh. Maksudnya tanah ni dia terletak juga di bawah penjagaan UNESCO. Maksudnya faham. macam mana sekalipun terjadi Dia tetap arwah macam tu. tetap macam tu juga, tak boleh diubah suai. Tak boleh buat apa sebab dia memang reserve for orang Melayu. Tanah rizab Melayu di kawasan Kampung Baru. Kawasan Kampung Baru. Ni sekitar dan sewaktu dengannya lah. Ni breakfast ada jual nasi lemak. Dia dulu selalu makan. jual untuk sarapan je. Sarapan. Ya ni dia ada jual lah juga, tapi biasa dulu sarapan selalu makan dulu pagi. Dia ada beza lah juga Rahul lah ni. Ni kita nak masuk highway, keluar balik shortcut lah, jalan lintas KLCC sebelah ni. Nanti kita lalu bawah ni. Ada malam lah, depan ni ada nama dia Jambatan Saloma. Jambatan Saloma je malam-malam dia ada lampu. Rahul ada perasan tak? Naik Ada. bas tu mesti dia lalu sini kan? Malam tu kalau Malam tapi lampu tu dia ada warna kan. Jambatan tu dia Jambatan Saloma. Untuk pengetahuan Rahul, ni kubur tu. Kubur arwah P. Ramli di sini. Oh, di sini. Kuburnya di sini. Saloma tu nama dia Jambatan Saloma. Ya. Kubur dia ada di sini. Tu, ni hijau ni. Kalau duduk hotel sebelah sini nampak ni semua kubur. Tu dia kosong ni pokok ni. Kubur. Tu ni kubur. Jadi itulah dia kat situ nama dia Pintasan Saloma ataupun kita cakap Jambatan Saloma. Ni apa ni Des? Ini nama dia Ombak. Ini adalah mall baru. Sebenarnya kawasan ni nampak tu cantik. Ni dia nak buat Tower F. Tower F adalah Mahathir punya. Tak jadi. Jadi dia buat mall baru. Ombak. Ni selamat datang ke Masjid Asy-Syakirin. Selamat datang ke Masjid KLCC Kuala Lumpur. Di sinilah masjid yang ramai orang, saya garanti ramai orang yang mungkin terlepas pandang, yang tahu-tahu tapi banyakkan yang tak tahu juga. Rahul pun tak pernah ke sini kan? Belum. So masjid ni tengok dalam dia punya payung tu macam Madinah dia buat. Kalau dia nyalakan lampu. Dia nyalakan lampu tu macam Madinah. Jadi kita akan berhenti dekat sini, ada gambar. Lepas tu belakang tu boleh nampak KLCC. So tu nama dia Masjid KLCC. Masjid KLCC. Sebab dia tersembunyi di belakang. Orang tak perasan juga. Kita dah sampai dekat ni. Cuma kena jalan sikit boleh Tak apa. Tak mobil tak apa. Nak tunggu mobil lah. Okey. Tak apa. Sebab awal tidur. Awal tidur. Okey. Awal tidur. Ya, tunggu mobil lah. Saya bawa baki lepas sana lah. Boleh tengok sikit.
Okey. Jadi Dennis ngajak kita untuk bergambar dekat Masjid Asyakirin. Masjid Asyakirin Ataupun dikenali sebagai Masjid KLCC. Okey. Ini spot dia diri dekat sini. Oh. Kita nampak tu. Nampak tak? Oh, ya Masjid, ya ya ya. Dua kawan. Oh, okey. Selamat datang ke Masjid Asyakirin, Masjid KLCC, di mana orang-orang kota solat Jumaat dan menunaikan ibadah dekat sini lah. Ramai juga orang yang terlepas pandang ataupun tak tahu masjid ni. Ini punya favourite masjid di sini lah. Gambar Rahul. Rahul punya handphone Oh. tak ada. Saya fotografer kan. Okey. Sorry Dennis. Ada kamera? Apa? On. On. Dah on dah? Dah. Macam ni lah. Macam ni. Yes, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, jap. Kita dua orang. Okey. Kita dua orang. Ni nanti dia pakai Dennis stand lah. Boleh. Nampak tak? Ke 0.5 lah. Kita pergi ke Masjid Asyakirin. Orang tempatan pagi masih. Tu ombak tadi yang Dennis cakap, ombak. Oh, Belum buka lagi mall ni. Mall ni belum buka. Nampak belakang ni. Dia park untuk jogging. Nanti besar kan? Ni sebelah belakang. Faham tak? Jadi orang tak perasan. Oh ya, jarang Jarang. Ni belah belakang. Jarang. Nampak tak? So kalau solat ni tembus cantik. Ini nama dia Masjid KLCC. Jom kita tengok lalu. Ni laju je. Dalam dia. Dalam dia saf utama dia, jemaah semua di atas. Berehat dia. Payung dia cantik. Macam dekat Oh ya. Madinah. Kalau malam-malam dia hidupkan lampu. Warna putih. Lagi nampak lah kalau malam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah biar dia di atas dulu. Okey. Betul-betul boleh nampak KLCC tu. Oh ya tu. Boleh tingkap. Tu jelas tu nampak KLCC. Kita datang dah rapat sikit. Kita tengok dekat signboard luar. Masjid Asyakirin kan. Kat sini dia ada tulis Masjid Asyakirin KLCC. Oh ya. Asyakirin KLCC je. Cantik masjid semain Jumaat kat sini. Kubah dia kat atas tu. Oh di atas tu. Jadi dia ada dua. Dekat sini dengan atas. Jemaah lelaki. Kalau waktu biasa lelaki di bawah, wanita di atas. Kalau biasa. Kalau hari Jumaat atas bawah lelaki semua lah. dengan luar. Cantik Oh biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasihlah Dennis. Bawa kita. Orang kata yang penting dapat tengok kan. Betul. Kalau main tengok. Jadi nanti kita nampak tu KLCC park. Ya. Itu dah. Jadi kita lalu lah. Tu istimewa. Ini dia betul-betul dekat tengah kota. Oh, berarti Dennis selalu dekat sini lah? Oh, setiap minggu. Selang 3 hari kalau saya nak solat
Jumaat ke atau waktu biasanya ke sebenarnya sini. Tu nampak isinya sangat cantik dan orang tempatan kat sini pun itulah banyak orang bekerja di sini. Ni baru cantik. Betul? Orang ni baru cantik. Tu dia. Jadi dekat masjid ni view dia betul-betul dari seberang sana. Kita tengok dekat sebelah sini langsung. Tu kat sisi dia. Masya-Allah. Alhamdulillah. Lampu ni, nampak ada lampu. Tu. Oh ya. Lampu putih. Ni dah saya tolong satu gambar. Betul tak? Boleh. Tahu punya telefon dia? Okey, itu dia. Okey, sorry dia. 1, 2, 3 separuh, 1, 2, 3 lagi, separuh lagi. Okey. Okay, last 1, 2, 3. Okey. Kita berdua. Okey. Last dia. 1 Tengok dulu, 1, 2, 3. Lagi. Okey, terima kasih. Jadi alhamdulillah juga hari ni kita dijemput Dennis, dibawa dia keliling juga. Memang itulah, memang luar biasa. Saya nak cerita tadi tu kan, sambutan orang-orang di sini tu memang luar biasa betul. Alhamdulillah. Ini nama dia apa, Dennis? Ini nama kawasan ni adalah kawasan Datuk Keramat. Dekat sini kita nak pergi ni, nampak Datuk DAT. Ya. Datuk Keramat. Tempat ni ada satu tempat yang ramai juga yang orang mungkin terlepas pandang. Seorang pakcik ni jual songkok. Songkok dia tu memang sangat cantik dan harga dia pun sangat berpatutan. Orang tu dia buat macam contoh Dennis punya kepala ni, kepala dia ni besar. Jadi macam dia boleh buat custom. Dia kira orang veteran lah, orang lama. Jadi kita bawa orang dari Lingga tengok songkok Melayu, songkok Malaysia macam mana. Ini asli punya orang pakcik buat. Jom. Dia langsung buat Dia langsung buat. Kita tengok. Lama tak Dennis biasa dia buat? Kalau dia buat macam tu, biasa dia ambil tempahan kadang 2 minggu macam tu. Tapi macam ni kalau yang ada terus siap. Terus siap. Kita tengok. Ni nampak dia ada jual-jualan kat sini. Ni kawasan ni memang majoriti orang Melayu. Ada jual-jual kat ni pasar sekitar kawasan Datuk Keramat. Apa betul-betul kat tu. Ni kedai legend ni. Kedai legend. Okey, jap. Bagi dia ni 1 minit je. Dia panggil apa? Okey. Berarti kami tunggu sini je? Tunggu sini kejap. Apa tu boleh ni? Okey. Tu boleh turun sekali tu. Kedai dia sempit sikit. Okey, tempat selanjutnya kita diajak Dennis untuk pergi tengok proses pembuatan songkok. Tempat songkok. Okey, selamat datang ke Datuk Keramat Ini kedai dia. Johar Songkok. Kalau kita biasa cakap pasal songkok ni, yang terkenal dia di Brunei. Tapi di Malaysia, ini di Kuala Lumpur ni kedai songkok. Bismillah, jom. Kita jumpa abang ni, abang Johar. Assalamualaikum. Kenal saya? Okey. Ni sahabat saya. Dia daripada Daik Lingga. Kepulauan Riau. Orang Indonesia. So kita tengok abang ni buat songkok. Boleh tunjuk tak tu? Boleh. Tengok dia buat songkok. Bang, boleh minta tolong cerita sikit bang, dah berapa lama berniaga? Boleh. Saya berniaga start daripada 1991. Saya Hingga sekarang. belum lahir. Belum lahir lagi. Belum lahir. Ya. Dia daripada Kepulauan Riau. Saya bermula umur 10 tahun lah. Dah buat songkok. Dah belajar dari songkok. Tengok songkok dia cantik. Hingga sekarang. Dennis beli songkok dengan abang ni last tahun lepas lah. Tapi untuk hari raya saiz 24 sebab kepala saya besar. Dan songkok dia memang cantik. Tengok, rasa Rahul.
Dia punya detail dia tengok. Lepas tu Danish kan bagi tahu Rahul bekas pegawai kerajaan. Jadi dia ni punya bos Datuk Seri Jo adalah orang kawasan sini. So Danish pun Parlimen sini lah. ahli parlimen sini, iaitu Keramat Anggota DPR-nya lah Indonesia. Indonesia. Tiga. Titi Wangsa, Keramat, Kampung Baru. Jadi Danish sokong. Tengok dia punya samping. Jahit samping ke? Ya, kita jahit songkok, kita buat satu-satu. Satu-satu dia buat. Kalau yang lain itu semua tak tahulah, dia ada tukang, dia buat satu songkok 10 orang ke. Saya buat satu sampai habis. Sampai siap. Ini yang punya orang semua ni. Dendang kantong. Yang plastik ni orang tempah semua. Tengok. Mak ini tengok songkok dia. Ni tempah semua. Tempah banyak. Hari-hari ada orang tengok Rahul. Ya. Songkok dia cantik. Dia buat ni siap ada dia punya penutup lagi. Tak lalu. Sampai orang puas hati lah. Sampai dia puas hati. Betul. Sangat bagus abang ni. Saya kalau beli songkok dengan dia lah. Orang Kuala Lumpur, orang sini. Tengok. Nama saya ada ni. Nama saya ada ni Danish. Tapi ni Danish lain lah. Ni Danish ke berapa dah ni? Ni 21 tengok saiz dia. Okey bang, saya nak belikan dia satu boleh bang? Boleh. Okey, Rahul punya saiz silakan. Rahul saiz berapa? Rahul punya Harga saya kalau baldo 65 gitulah. Yang biasa tu jenis tipis lah. Macam ni tebal. Baldo dia cantik. Ya, 65. nampak harga untuk dekat Kuala Lumpur Rahul. Abang ni jual harga berbatutan. Bagus. Harga boleh kita berunding. Boleh runding. Jadi Rahul nak songkok macam mana? Ni tak apa Danish. Rahul nak yang dia ada yang macam ni nampak flat. Lagi macam mana bang? Tunjuk bang. Indonesia macam ni lah. Ya. Dia Macam tu. flat, rata lah. Kalau di Indonesia ni kan ada jaring tengah. Kadang ada juga yang jaring full. Ya, ada juga ni jaring lah tengah-tengah. Rahul pilih. Dia ni belikan satu. Dah Ini beli. saiz muat. Cuba dulu, cuba. Sorry, saya cuba. Okey. Tengok cermin Rahul, tengok cermin. Rubah terus muka. Pakai Itu songkok baru terus. kita songkok. Betul baru songkok. Cocok. Ini bawa orang daripada Kepulauan Riau datang ke sini. Ni dah ni. So hari ni Danish bawa sahabat kita daripada Kepulauan Riau, dari India, Rahul. Abang jual dah. Dari 91. Yalah 91. 36 tahun. Saya sekarang je saya 96. Saya 29 dah. 36 tahun dah. Songkok dah. Di kedai ni ayah saya punya lah, saya teruskan. Kedai ni ayah saya punya. Berarti betul-betul buat satu orang satu. Kalau saya buat songkok, satu songkok siap satu. Dia buat satu-satu. Dia buat satu-satu. Detail songkok dia. Satu-satu dia buat cantik-cantik. Memang lawa. Wah, Rahul try Rahul bagi songkok lah Okey. tengok. Apa Rahul rasa bagi songkok ni? Memang makin tambah inilah kita. Kita ni Apalagi- asli Melayu punya. Songkok. Apalagi kalau kita tambah pakai baju Sebelum ini Melayu. memang belum ada yang buat TikTok. Rezeki. Itu dia cakap kedai ni tak dari segi online yang tahu je tahu. Nanti Jadi kita that's why kedai ni special. Saya share bawa Rahul sebelum Rahul balik ke Kepri, balik ke Dait Lingga, kena bawa Rahul datang kedai songkok ni. Memang Okey. bagus. Alhamdulillah dah Asli rezeki Melayu. kan. Nak yang ni? Boleh kita. Saiz berapa ni? Cuba tengok. Ni 22. Kalau kecil sikit tak? 22. Boleh bang 22. Okey, 22. Dia nak 22. 22 22,5 22 ada tak? Kalau baldu kita 22 ada. Ambil tempahan orang. Dia bagi special untuk Rahul. Dia ni dah cakap bagi dia special. Dia siap ada sarung dia lagi. Mas. Samping. Nampak? Ni untuk buat. Ni macam jenis-jenis untuk sampin. Iyalah. Cuba-cuba yang tu. Kecil sikit. Tengok ni ada cermin Rahul. Ni pas ni. Ni pas betul. Ngam. Woi, ini Malaysia punya Rahul. Tengok tu. Tengok Baru ni handsome. songkok. Tengok. Okay, Rahul tengah cuba Okey. songkok dia.
Macam mana Rahul rasa? Luar biasa tu. Itu pemiliknya nama dia. Nama Pemilik. Tu nama pemilik yang dia. besi tu, plat besi tu. MD Johan. MD Johan. Terkenal di Malaysia. Terkenal di Malaysia. Jadi kalau saudara misal nak tempah songkok, beli songkok, boleh langsung datang sini Dennis Di nama Di- daerah ni Keramat. Dekat Datuk Keramat. Datuk Keramat. Datuk Keramat. Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Dekat sini. Tadi MD ada Johan. kita tunjuk view dia. Nanti kita tunjuk kita Ni beli satu langsung beli. Okay. Seng. Lagi ada. Okey, ni harga ni kita ambil satu ni bang. Okay, saya beli tahun lepas. Jadi saya kita dibelanja Danis. Dibelikan Danis songkok dari sini Jauh songkok. Memang luar biasa. Jadi kalau saudara nak ni saya tak tahu nama yang jelas nama lokasi dia. Pokoknya Datuk Keramat. Saudara tengok je ni suasana dia. Lepas tu ni dia. And dia Johan songkok. Di sini boleh tempah, tadi juga buatnya satu-satu. Satu orang satu. Ini. Suka hati. Kita langsung diajak sama Dennis untuk Alhamdulillah songkok Alhamdulillah. untuk daripada Kuala Lumpur dengan abang kita hadiahkan untuk Rahul. Alhamdulillah. Terima Daripada- kasih banyak. Datuk Keramat Kuala Lumpur. Datuk dekat Bang, ni dekat mana bang? Cuba cakap. Ini Jalan Datuk Keramat Kuala Lumpur. Okey. Jadi kalau nak tempah songkok boleh langsung datang ke sini. Boleh datang. Okey. Buat tenung. Dia tak tahu last. Mudah di Google penjual songkok. Oh, penjual. Google penjual songkok. Oh, dekat Google penjual songkok. Iya, penjual songkok. Okey. Siap dengan address, dengan alamat, Oh, dengan map. terus ada. Telefon. Oh. Boleh. Okey. Oh. Belum ada. Oh. Di Kuala Lumpur orang buat macam itu, tapi saya buat macam ni. Kalau nak cari songkok, penjual songkok. Okey. Jadi kalau dekat Google saudara nak cari, boleh langsung cari penjual songkok lengkap dengan alamat dia, nombor telefon, terus alamat semua dah lengkap. Datuk jalan dekat Datuk Keramat. Ni dia. Dah, jadi dah bayar. Oh, okey, alhamdulillah. Makasih banyak Danis. Wah, makasih banyak. Oi. Terima kasih. Alhamdulillah. Ni Rahul. Ni kita terus. Depan ambil Kita gambar. terus di sini. Jadi kalau saudara nak tempah songkok, beli songkok, langsung datang ke sini. Dibuat betul-betul dibuat satu kepala satu. Memang luar biasa. Dia buat satu-satu. Jadi limited. Limited. Alhamdulillah. Dapatlah Dapat kenangan songkok. Dapat kenangan juga dari Danish. Itu je yang dia ni nak bawa untuk Rahul. Dah habis tugas saya. Jom kita ke Daik Lingga. Alhamdulillah. Makasih banyak Danish. Sayang. Ni suka tengok ayah pakai songkok. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Rahul eh. Alhamdulillah. Songkok ni Ni kisaran harga dia tadi sekitar 70. 70, 65. 65. Lepas tu macam kita sedia maklum, dia buat bukan ready made. Maksudnya dia buat khas untuk satu-satu orang. Oh, ya, Tapi ya. sebabkan Rahul special, ada satu untuk Rahul. Alhamdulillah. Terus siap. Harga terakhir lepas diskaun RM60. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Danish. Rahul rasa Tengok dia punya material dia. Rapi ya. Rapi Dalam dia betul-betul. tengok. Kemas. Siap ada tu lagi. Pasal tak? Ada ni. Kena Rahul. Okey, terima kasih banyak Danish. Tak ada hal. Alhamdulillah. Ni dah masuk sekitar kawasan Batu Cave. Kita di Batu Cave, Selangor. Okey, jadi sekarang kita pindah ke homestay. Okey, assalamualaikum. Jadi tempat selanjutnya kita tu singgah dekat homestay. Oh, boleh masak apa? Sudia Danish. Okeylah. Makasih banyaklah Danish dah Okey.
temankan. Terima kasih sahabatku. Okey. Salam dari Kuala Lumpur. InsyaAllah kita jumpa lagi. Semoga jumpa lagi. Ada rezeki kita berjumpa di sana ke. Amin. InsyaAllah dimudahkan segala urusan. Selamat pulang. Dan join kita pagi sini The Malaysian Hospitality, ataupun bahasa Melayu dia layanan orang-orang Malaysia. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Makasih banyak Danis dah ajak berjalan juga. Songkok tu, ranger tu. Dah songkok juga. Mana songkok tu? Ranger. Oh. Mana songkok tu? Dah ada? Ada. Ada lah tu. Ada. Nanti Dennis pula terbawa kan. Ni gate ni ada tu Raul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey Dennis. Dari Kuala Lumpur. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu. Okey, alhamdulillah tadi kita dah diajak Danis keliling juga, memang alhamdulillah luar biasa juga. Dan ini sekarang kita terima kasih banyak juga untuk Danis dah ajak kita keliling tadi, pergi ke apa nama dia? Tadi dijemput dia untuk makan dekat anu buangan tu. Semua house tempat anu buangan tu pula. Apa tadi lupa sana. Nasi lemak buangan tu. Terus tadi juga diajak singgah ke masjid ke LCC. Dan tadi juga dibelikan oleh-oleh sama dia. Apa namanya? Songkok tu. Alhamdulillah sekarang kita dah sampai. Dan sekarang kita di homestay. Jadi itulah kita petang ni. Tapi malam nanti kita nak keluar lagi. Jumpa Ijal pula. Luar biasa.